Okey, dalam video ni pula saya akan menerangkan bab 10, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Okey, Malaysia dalam isu global contemporary. Penyalahgunaan dadah. Apa faktor dan juga langkah kita mengatasinya? So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 isu contemporary dan langkah Malaysia mengatasinya. Pertama sekali, penyalahgunaan dadah, di mana Malaysia bersuara dalam forum antarabangsa seperti Persidangan Penguasaan Dadah Antarabangsa IDAD dan juga dalam PBB, Bantuan Polis Antarabangsa Interpol bekerjasama dengan negara lain untuk menggubal strategi operasi menangani dadah. Pertindihan sempadan, contoh Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura. Batu Putih Malaysia dengan Singapura dibawa ke mahkamah antarabangsa lah. Pulau jadi hak milik Singapura. Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan. Pertindihan antara Malaysia dengan Indonesia bawa ke mahkamah antarabangsa, hak milik Malaysia. Spratly, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, China. Namun ia belum lagi selesai hingga ke hari ini. So, dadah kita pergi kat forum antarabangsa IDID dalam PBB, Polis Antarabangsa Interpol. Negara lain, kita berkolaborasi dengan negara lain untuk gubal strategi operasi menangani dadah. Yang kedua, pertindihan sepadan dekat 3 tempat ni, Pulau Batu Putih, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dan juga Pulau Spratly. Okey, kempen anti minyak sawit. Minyak sawit menjadi saingan kepada minyak soya keluaran negara Eropah, terutama American Soybean Association. Kempen anti minyak sawit turut dilaksanakan oleh NGO dan juga pencinta alam di Eropah kerana alasan mencemarkan alam sekitar. Malaysia tangani dengan menubuhkan RSPO, Round Table on Suitable Palm Oil, dan mendapatkan skim pensijilan Malaysia Sustainable Oil MSPO. Pengurusan pengeluaran minyak sawit secara mapan dan pelaksanaan amalan baik seperti amalan pertanian baik GAP. Yang keempat adalah pemerdagangan manusia. Faktornya, kedudukan strategi Malaysia dijadikan lokasi transit, perkembangan ekonomi dan juga kemakmuran ekonomi. Langkah mengatasi adalah menguatkuasakan undang-undang melalui Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak 1989, Protokol PBB untuk mencegah, menyekat dan juga menghukum pesalah, penubuhan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO, penguatkuasaan Akta Anti Perdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan Migran 2007 ATIPSO, merangka pelan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang. Yang terakhir adalah penyakit misalnya AIDS, amalan gaya hidup yang tidak sihat dan juga penyalahgunaan dadah, pemeriksaan kesihatan yang berkala atau berterusan, rawatan diberikan kepada pesakit. Kementerian Kesihatan aktif mencegah AIDS dan diiktiraf oleh WHO. Hari AIDS sedunia setiap 1 Disember, mendukung hasrat PBB dunia bebas AIDS menjelang 2030, melaksanakan pelan strategi kebangsaan mengakhiri AIDS and SPIA. Okey, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Ada 5 peranan. Pertama sekali, meluaskan pasaran ekonomi. AFTA, Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, supaya ASEAN menjadi tempat produksi kompetitif hasil keluarga negara ASEAN sahaja. Melalui pengurangan tarif dan juga cukai. Dominasi ekonomi negara maju. Negara maju mengenakan sekatan perdagangan bentuk tarif dan juga cukai. Malaysia bersuara agar layanan sama rata diberikan dan membangkitkan isu dalam forum antarabangsa seperti PBB dan juga kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Pembangunan wilayah baharu bersama negara ASEAN untuk keuntungan bersama. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dari negara maju. Mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa. Menangani kemelesetan ekonomi. Berlaku pada tahun 1997 atau 1998, kejatuhan nilai mata wang ringgit yang sangat teruk. Desakan untuk menggunakan pelang tabung kewangan antarabangsa IMF tapi ditolak. Menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar kadar RM3.80. Dan mengantarabangsakan sistem kewangan Islam alternatif kepada kewangan konvensional, pelaburan dana Islam. Pasaran sukuk terbesar. Penubuhan pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam. Okey, penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan. Contoh isu Palestin. Perjuangan untuk Palestin dikeluarkan sejak zaman Tunku Abdul Rahman lagi. Pelibatan rakyat Malaysia dapat dilihat dari penubuhan NGO Aman Palestin, Majlis MAPIM,
Cinta Gaza Malaysia, Projek Ramadan, Bantuan Perubatan Malaysia dan juga Muslim Care Malaysia. Selain itu, isu Syria. 1 Oktober 2015, Kerajaan Malaysia bersedia menerima 3,000 pelarian Syria dalam tempoh 3 tahun. MyCare, Cinta Syria Malaysia dan juga Global Peace Mission. Yang ketiga, tsunami di Aceh dan Sri Lanka, Mercy Malaysia dan juga ABIM, Sekolah dan Rumah Perlindungan, Yayasan Restu, Bantuan Pendidikan Percuma. Okey, wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Ada 6 wawasan. Pertama sekali, Komuniti Asian ditubuhkan 2015, Deklarasi Kuala Lumpur sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-27, memberi fokus pada ekonomi, keselamatan dan sosial budaya, keselamatan makanan. United Nations Committee 1996 menyatakan konsep keselamatan makanan ialah setiap orang pada setiap masa dapat akses kepada semua makanan yang cukup, selamat dan berkhasiat memenuhi keperluan makanan. Kenaikan harga barang yang melampau, bekalan makanan terhad, menubuhkan Rizab Security Makanan ASEAN, simpanan beras kecemasan ASEAN sebanyak 50,000 tan sebagai stok. Penjagaan alam sekitar, isu jerebu, pencemaran udara, jarak penglihatan dan juga kesihatan manusia semasa isu utamalah di Asia Tenggara ke kawasan kita. Perjanjian ASEAN melalui pencemaran jerebu merentas sempadan menekan prinsip ASEAN tanpa jerebu 2020. Bebas nuklear, menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995, tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabur dan mengadakan latihan di perairan negara. Organisasi Antarabangsa, Malaysia memandang serius pertubuhan PBB dan OIC yang tidak mampu berfungsi baik. Penggunaan kuasa veto perlu dikurangkan. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 bertujuan merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam dunia. Hak asasi manusia, pelarian dan juga pendatang asing tanpa izin parti. Malaysia membendung kemasukan parti melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Perkasakan Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian dan juga menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM pada tahun 1999.